Hai, Assalamualaikum. Kita jumpa lagi. Geng. Hari ni kita nak goreng durian Belanda, geng. Korang pernah tengok tak durian Belanda goreng? Pastikan yang tua ya, geng Kita kupas, lepas tu kita layang, lepas tu kita celup tepung, kita goreng. Kalau korang nak tengok hasilnya, kau tengok video selanjutnya nanti. Selepas ni aku skip dulu, lepas tu dah siap goreng aku tunjuk. Durian Belanda goreng. Jadi kau orang kupas kulit dia, geng. Lepas tu kau orang potong macam kau orang potong nak goreng keledek. Macam mak aku tengah potong tu. Potong macam tu. Kau payah congkel benih dia, geng. Jangan kau goreng benih-benih. Aku tertelan mati pula, geng, nanti. Macam ni lah, geng. Kalau dah goreng, jadi dia macam gini lah. Macam gini. Jadinya kau boleh makan lah. Rasa dia lemak, manis, geng. Macam tu. Sedap, geng. Selamat mencuba.